tengok lah kawasan paya dekat sini. Kadang-kadang kita risau sarang dia lah dekat sini. Dan kita tak jangka boleh jadi dekat dalam-dalam ni ada sarang dia. Seram semacam sahabat. Okay, sahabat. So kita dah hampir dengan hutan nipah sahabat. So air sekarang tengah surut lah. So sahabat, macam ni lah suasana dia, hutan nipah. So kita boleh nampak baki-baki air yang berada di kawasan ni lah. Tanah masih basah lagi. Boleh jadi mereka berada di sini ataupun di dalam pohon daun nipah tu, ataupun di sini. So ini adalah laluan air sebenarnya ni. Laluan air. Boleh jadi dekat bawah ni pun ada juga, kita pun tak tahu. Dan sahabat sendiri pun tahulah buaya punya warna macam mana. Bayangkan kalau kita cari lokan dekat kawasan ni. Pawang buaya, pawang buaya, pawang buaya. Pawang buaya. Pawang buaya. Keren. Pawang buaya. Mana pawang buaya? Dijilat ya sama dia matanya dia. Suaranya. Iya ya. Keren ya. Kasih gigit kayunya itu. Keren. Biar ada suara-suaranya. Okay, sahabat, di kawasan ni nyamuk hutan nipah ni dia lain macam lah. Mungkin sahabat boleh dengar bunyi dia lah. Baik, saya nak menjawab kepada pertanyaan daripada sahabat kita lah. Dia tanya, betul ke buaya boleh libas perahu sampai terbelah dua? Sebenarnya jawapan saya, boleh. Bukan saja gigitan dia boleh rosakkan bot, ekor dia pun bahaya juga kepada manusia sebenarnya. Dia dalam air, mustahil dia akan libaskan ekor dia lah, sebab susah dia nak libas ekor dia dalam air. Biasa dia seram bot, dia akan gigit bot tu lah. Sebab tu sahabat-sahabat, kita ni kalau boleh jangan guna bot yang kecil lah. Kalau boleh kita guna bot yang besar, jangan guna bot yang kecil. Safety sikit lah kalau nak dibandingkan dengan perahu yang kecil ataupun bot yang kecil ni lah. Dan kita sedia maklum, dia punya libasan dia tu macam papan sebenarnya. Dan juga gigitan dia. Siapa yang biasa pergi taman buaya dia tahu gigitan buaya tu macam mana. Dan kita boleh dengar ketika dia membaham makanan yang diberi oleh penjaga di zoo ataupun di taman buaya. Dan buaya ni dia paling agresif bila musim membiak lah. Musim membiak buaya ni biasanya pada bulan September hingga April lah. Dan pada masa tu daripada fikir kumpau, beringatlah pada musim membiak buaya ni. Sebab ketika itulah dia paling agresif sekali lah. Okay, kita keluar daripada hutan ni. Kita dapat keluar daripada kawasan hutan nipah tadi tu. Dan kebetulan ada laluan dekat situ, kita cuba masuk lah. Tapi saya tak berani nak masuk dengan lebih dalam lagi lah. Sebab sungai ni saya pernah tengok buaya tu lah, dia keluar ketika air pasang tu. Dengan nyamuk pun banyak dekat kawasan tu. Jadi bila kita keluar daripada kawasan yang selamat, sekarang kita berada di kawasan selamat ni, saya rasa kita dah jumpa balik tamadun lah. Bila kita pergi ke alam liar ni, dia punya suasana dia tu
tak kisahlah di hutan ke, di kawasan hutan nipah ke, dia punya aura tu sangat lain lah. Tempat tu sebenarnya bagi saya secara peribadi sangat mendamaikan. Tapi silap saya sebab saya guna baju pendek dan seluar pendek saya guna untuk redah semak-semak ni sampai ke hutan nipah di sebelah sana tu lah. Kita sambung balik apa yang kita nak kongsikan tadi di dalam hutan tadi. Ada buaya ni dia BUNUH lah, sesaja je, tapi dia tak makan pun ada. So ada beberapa kes ni mangsa ni di BUNUS lah, tapi dia tak makan pun ada. Dan ada juga kejadian mangsa lemas sampai 3 hari 4 hari dia tak ganggu pun ada. Kadang-kadang orang jadi pelik, sedangkan sungai tu ada buaya, tapi buaya tak usik pun. Salah satu penyebab kenapa buaya ni dia BUNUH adalah faktor penyebab dia adalah sebab kita masuk ke wilayah dia. Jadi banyak sebab kenapa buaya menyerang ni sebenarnya, dan kita tak boleh nak sahkan sebenarnya berdasarkan teori kita semata-mata, tak boleh. Tapi kejadian ini memang berlaku. Malah ada juga kejadian mangsa ni dimangsa oleh reptilia ni, dimakan pun ada. Kadang-kadang jumpa tu tak jumpa sempurna, jumpa kepala pun ada, jumpa separuh badan pun ada juga. Kadang-kadang tu tangan dah luka, kadang sebelah tangan tak ada, kaki tak ada, macam-macam lah. So mangsa ni ketika operasi SAR dijalankan, dilaksanakan, ketika mereka mencari mangsa ni, keadaan mangsa sangat ngeri sebenarnya. Saran saya, cara untuk mengelakkan perkara ni, kalau boleh kita guna bot yang besar lah. Elakkan mancing di gigi air, kemudian mandi dan menjala di dalam air. Ini banyak orang Sarawak lakukan lah, termasuk juga di Sabah sana tu. Dan saya pun kadang tak faham juga. Kita ni kalau boleh berani, biar kita ni berani bertempat, jangan kita berani BODOS lah. Kena ingat kan, kenapa kita cari rezeki? Sebab kita nak sara hidup kita, anak kita, bini kita, rumah tangga kita kena jaga. Kalau yang bujang, ibu dan ayah kita lah. So kita kena beringat. Kemudian kita tengok pula adik-adik kita yang masih kecil lagi. So jangan sembrono kita masuk ke dalam sungai ni sebenarnya. Balik pada cerita ekor buaya ni kan, kalau di alam dia, buaya ni dia manfaatkan ataupun gunakan ekor dia tu sebagai amaran kepada buaya lain lah yang masuk ke wilayah dia. Kalaupun individu tu kena libas sekalipun, kesan daripada libasan tu boleh menyebabkan tulang kita patah sebenarnya, sahabat-sahabat. Bahaya. Sekali lagi, adakah ekor buaya ni kuat dan berbahaya? Jawapan saya, ya, sangat berbahaya. Siapa kenal Muhammad Riza Makno? Dia ni viral sebenarnya. Riza ni dia bekerja dekat 99 Wonderland lah, 99 Wonderland Park dekat Selayang. Ini bagi saya, dia individu yang sangat hebat lah, dan dia boleh baca karakter buaya tu lah. Malah tular juga di media sosial, dia buka puasa dengan buaya tu lah. Jadi Riza ni sebelum ni dia kerja di Taman Buaya Melaka. Daripada pengalaman dia tu, sebulan dia tak boleh berjalan sebab kena libas dengan ekor buaya ketika dia bekerja di Taman Buaya Melaka. Tu dia. Jadi tu kaki yang kena tu. Kalau kena rahang, sengget rahang tu, sahabat-sahabat. Kalau tak pecah, patah rahang tu, kena libas dengan ekor buaya dewasa ni. Kuat sebenarnya. Jadi itu yang digunakan oleh buaya tu untuk menujah ketika berenang ataupun menyerang mangsa dia. Ada tak sahabat yang dah menonton video saya di Balai Ringin, di Balai Ringin dekat Serian sana? Sebenarnya ada lagi cerita yang saya nak kongsikan kepada sahabat sebenarnya, tapi hari tu saya jadi bela lah. Saya kongsi apa seadanya. So kita sambung daripada kesinambungan daripada video kita yang berada di Balai Ringin tu lah, tentang pemburu buaya. Jadi untuk perbezaan di antara pawang buaya dan pemburu buaya biasa ni, dia sama je. Cuma pawang buaya ni dia guna ilmu dia lah untuk menangkap buaya tu lah. Itu perbezaan dia. Sementara itu pemburu buaya biasa ni dia pasang umpan. Dia esok pagi tinggal nak tengok lah sama ada pancing ataupun alir yang dipasang itu kena ataupun tidak lah. Itu perbezaan dia. Pawang pun sama juga, guna kaedah tu juga sebenarnya. Tapi bezanya dia ada baca jampi-jampi sikit lah. Jadi sebab tu kebanyakan pemburu buaya ni diorang sasarkan bahagian kepala dia. Kelemahan buaya ni, apa dia punya titik lemah dia lah. Kalau badan dia sahabat-sahabat memang tak ada apa lah. Memang kita tembak macam mana pun takkan ada efek apa pun pada buaya tu, melainkan di bahagian kepala dia.